senja, temani malam dengan irama yang penuh pesona. Suaramu imadu seri. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, and this is me, and this is my little world. Okay, setelah I don't know berapa bulan aku tak buat video, setelah beberapa minggu. Tak apa, nanti korang boleh tengok dekat sini. Okay, setelah aku tak buat video, I'm very sorry. Sebab ya, you know, dah masuk ke alam tingkatan 4 ni, banyak benda yang kena buat. You know, a lot of thing to do, okay? Tapi sebab ini cuti seminggu, so selamat bercuti. Chinese New Year, yang menyambut Chinese New Year, marhaban ya Ramadan, ya, untuk yang sambut yang agama Islam, obviously lah. Kat Malaysia, a lot of people sambut kan. Tapi itu kan konten kita untuk hari ni, okay? So, konten kita pada hari ini ialah, first of all, kita kena bagi disclaimer dulu. Aku bukan nak menunjuk, just nak bagi awareness dekat, ialah sebab YouTube channel aku, dia kan cozy vibe, student vibe. So, just nak bagi orang kata apa, you know, awareness, like I say before lah, awareness, how kita simpan duit. Dengan cara apa aku nak bagi awareness, dengan tunjukkan sendiri aku simpan duit macam mana as a student, umur 16 tahun, form 4, yang still tinggal dengan parents, tak ada penghasilan tambahan. Just penghasilan aku, I have to say the amount lah, RM15. Ada dua penghasilan di situ. So, aku just nak kata macam tu. Essential semua tak banyak pun sebenarnya. Ini just ada binder book aku. Ini saving. Ini untuk 100 envelope challenge. Okay. So, challenge 2 ni memang aku akan lengkapkan. Yang ni pun memang lah, yang ni kebutuhan needs. Tapi nanti aku akan buat keluar semua. Sebab aku dah try beberapa cara and aku tak boleh stick dengan cara tu. Maybe I have to try it over again lah. Try and error bagi. So, itu konten kita pada hari ni. Jangan tunggu lama-lama. Let's go to the video. Ciao. Okay, so aku dah buat keluar sikit duit, setengah daripada tu. And sambil aku nak buat keluar tu, sambil aku nak cakap sikit lah ya. Okay. Itu aja. Banyak lagi lah. Aku skip untuk korang Okay, tunggu sekejap. Bye-bye. Aku dah kira dah. Aku dah habis kira semua dah. And sebenarnya aku ni tak ada duit 20. Duit 20 aku sangat kurang lah. Tapi duit yang paling aku banyak tu lah RM1 dengan RM10. RM5 pun aku kurang. Okay, tak apa. So, jom kita kira sama-sama. Korang akan tengok aku kira. Aku simpan balik duit ni dalam kategori-kategori yang ada. Okay, 3 kategori ni. Okay, tak apa. So, jom teman aku kira je main calculator. Sebenarnya aku nak buka lagu tapi takut copyright ianya. Tak apa, aku biarlah dia duduk sebelah ya. Sebab itu aku biarlah duduk situ ya. Dan dia ada juga ya, benda duduk bermain tepi aku ni. So, total kita ada 390. Okay. Macam aku cakap, maybe ada setengah orang kata, alah banyaknya duit engkau, banyaknya duit engkau. Tidak sebenarnya ya. Maybe akan banyak untuk golongan macam aku juga, which is B40. Tapi tak banyak untuk golongan M40 and T20. I know benda tu, aku tahu benda tu. Bukan apa, sebab dia makan beza dengan kita. Beda level lah. Beza level dengan kita. So, faham sajalah Ya, gitu deh. Macam tu je sebenarnya. Kita continue terus ke video. Yang ini baru aku tunjuk kat korang, okay? Okay, tak apa. Jom. Let's go. Where kita simpan-simpan. So, total tadi ada dalam 390. So, binder bertiga binder 2.5k and 5.50k. Okay, so ni 80%. 10. Sebenarnya dulu yang ni 70%, bawah ni 15. Tapi macam kata aku tak boleh stick dekat benda ni, so aku kena ubah benda tu.
So yang ini dua ini dapat 39, ni pun RM39. Okey. 312. Aku rasa korang boleh nampak kot. Ya, boleh nampak Okey. Yang ini aku akan bahagikan kepada 3 kategori lagi, which is needs, keperluan, wants, kemahuan, and saving untuk simpanan. Inilah aku kata aku akan bagi kepada 50%, 30 and 20. Okay, so kita kena kira balik Okay, so dah tahu total. Jom kita move untuk cash stuffing pula. Ini dengan ini dulu. Dengan ini macam kita tengok tadi dapat RM39. Okay, first of all kita bagi molek dulu benda lah ni. Memang tak boleh. Okay, ini masa aku lipat ni. Aku memang lipat sebab ni kan dia poket-poket. Dia tak lurus macam kawan ni. Aku malas sebenarnya tapi you know we have to do that. 100, so kita cari amount 39, okay. Ni 2 ni 3, 6. Oh ni amount 39 sini. Aku lalu lipat macam ni, aku masukkan belah sini, belah putih. So ni kita masukkan. Okay, udah ada untuk RM39 punya. So kita close it. Kita letak atas. Jangan jatuh macam tadi aku rimas. Okay, so ni untuk yang 2.5k pula. 1, 2, 3, 4, 9, 39. Cukup. Okay, ni kita akan letak sini. So ni dia akan ada amount dia masing-masing lah, 40. Dia setiap bulan akan ada amount dia. Dah settle untuk yang buku-buku punya. Sekarang kita akan pindah kepada next punya. Next pula, ni bagi korang yang tak tahu. Okay, kita tengah sikit kot. Okay. Yang next gue hanya 4, hanya ni je tau. 4 kategori ni je. Next aku hanya untuk ni, first food, bil sekolah ataupun untuk kucing, gas, and 8 ni lebih kurang macam sedekah ke orang. Tak apa, ni untuk needs. Okay, ni untuk wants ada untuk baju birthday, untuk sewa nantilah. Ni untuk housing. 1, lepas tu 2 kita ada care, beauty, entertainment. Biasalahnya perempuannya, siapa yang tak mau cantik, siapa yang tak mau hiburan. Ada, lepas tu ni untuk top up nanti NG telefon aku ni ada. Lepas tu shopping and grocery. Selalunya aku tak guna pun tapi jaga-jaga lah kan. So ini kita punya lastly, which is saving. Kita ada personal deposit or university. Kita ada health insurance, kesihatan. And kita ada car, vacation and transportation. Okay, tak apa. So kita sabar sana, kita akan tengok kat buku balik. Sebab takut aku lupa nanti. Sekarang dah pukul 10.55. Oh my god, lambatnya. So kita tengok balik kat sini. Untuk saving, kita akan untuk saving dulu. Okay, amount dia RM63. Sabar, kita ambil. Saving dah habis, kita pergi kepada wants. Kemahuan kita, okay, start dari sini. So wants kita dalam RM93. RM93, sabar ya. So next kita pergi kepada wants, which is RM156. Oh my god, banyak. Itu saja untuk buku binder. Aku harap korang nampak lah sebab dia punya tak berapa mengizinkan langsung. Okay, so cukup dah buku untuk ni. First, bill school needs, gas, air raya. Lepas tu birthday ni, KBT. Lepas tu ni, okay, faham saja sendirilah. Okay, itu saja untuk video saya ya.
Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Thank you kepada yang dah tengok. I appreciate it so much. Kepada yang baru tengok, tolong tekan butang subscribe, like, comment and share banyak-banyak, okay? Itu saja daripada saya. Saya tak ada niat untuk menunjuk sekali lagi. Saya just nak share macam mana cara saya simpan duit, and ini cara saya simpan duit, okay? Bagi orang lain yang maybe tak berkenan dengan cara saya, maybe tak sesuai, boleh guna cara sendiri, tak ada masalah. So, Allah Akbar. So, itu saja daripada saya. Bye-bye. See you in the next time. Bye-bye. melodi